Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Salam Sarawak Maju Makmur, salam IPG Ketar kusayangi. Salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Tentu sekali yang saya hormati para panel yang ada pada hari ini. Setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita bersama-sama dapat menjayakan wacana ilmu bilangan 8 tahun 2026 dari Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Tun Abdul Razak dengan satu topik yang saya kira cukup signifikan dalam konteks pendidikan semasa, iaitu pentaksiran bilik darjah PBD dari teori ke amalan. Para penonton, sebelum kita teruskan kepada perbincangan, baik untuk saya kongsikan sedikit latar belakang PBD ini. PBD ini sebenarnya merupakan salah satu komponen dalam pentaksiran berasaskan sekolah yang sebenarnya dah lama diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan daripada tahun 2011 lagi sebagai satu usaha untuk kita mentransformasikan sistem pendidikan daripada berorientasikan peperiksaan kepada pentaksiran yang lebih holistik dan berpusatkan murid. Dan kemudiannya pentaksiran ini kita lakukan rebranding, penjenamaan semula sebagai PBD pada tahun 2016 dengan penekanan kepada pentaksiran berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi secara konsepnya, PBD ini merupakan satu pentaksiran yang berlaku secara berterusan dalam PDP bagi mendapatkan maklumat perkembangan, kemajuan, penguasaan murid yang seterusnya dapat digunakan oleh guru untuk menambah baik proses pengajaran mereka. Ini selari dengan apa yang kita hasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2015 dan kemudian seiring juga dengan hala tuju terkini dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2025 yang turut memberikan penekanan kepada pentaksiran yang bersifat autentik, fleksibel dan kompeten. Jadi pada hari ini pentaksiran dan fokus pendidikan kita pada hari ini bukan lagi kepada apa yang murid tahu, tetapi kita nak lihat apa yang murid boleh buat. Jadi itulah sebabnya pada hari ini kita akan membincangkan topik kita iaitu PBD sebagai satu aspek yang penting dalam sistem pendidikan. Jadi kita bersyukur pada hari ini kerana bersama-sama dengan kita ialah 3 orang ahli panel yang saya kira mewakili pelbagai perspektif dalam sistem pendidikan. Okey, bersama-sama kita yang pertama tentu sekali yang saya hormati Dr. Lee bin Saad, seorang pensyarah cemerlang di IPG Kampus Tun Abdul Razak dan beliau ini juga merupakan jurulatih utama kebangsaan untuk PBD. Dan panel kedua kita ada Puan Safiah, atau boleh saya panggil Cikgu Safiah Puan? Boleh Puan, Cikgu? Ya, Cikgu Safiah. Boleh. Cikgu Safiah, Puan Safiah binti Hanif, okey, seorang guru yang pengalamannya cukup lama juga dalam dunia pendidikan, sudah 15 tahun berkhidmat sebagai guru dan sekarang ini beliau berkhidmat di SK Jalan Arang dan lebih mengujakan saya, beliau ini ialah seorang penyelaras PBD. Tentu banyak yang beliau akan kongsikan dengan kita nanti. Dan panel kita yang ketiga, okey, manis orangnya. Yang ini yang kami di IPG kita bangga sebab Cikgu Nuha, okey, Cik Nuha Wahibah binti Muhammad Asri ini merupakan alumni daripada IPG kami sendiri. Dan saya dimaklumkan bahawa cikgu ustazah sebenarnya ustazah, betul ustazah? Ustazah ni baru 5 bulan berkhidmat sebagai guru. Jadi kita akan dapat lihat pula perspektif dari orang yang baru saja habis mengikuti latihan perguruan, sekarang baru saja berada dalam sistem. Jadi banyaklah kita punya perkongsian nanti daripada pelbagai perspektif dan sudut yang kita akan lihat. Jadi dari segi teorinya saya telah kongsikan bahawa PBD ini ialah satu pentaksiran yang kita lakukan secara berterusan untuk meningkatkan prestasi murid dan kemudian membantu guru membaiki amalan mereka. Okey? Jadi, tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Tentu sekali, saya akan bagi soalan pertama saya kepada Dr. Lee. Doktor,
sebagai seorang pensyarah yang biasa pergi ke lapangan memberikan bimbingan kepada guru pra-perkhidmatan, kepada guru yang dalam perkhidmatan, saya nak tanya dengan doktor, apa sebenarnya konsep ataupun prinsip utama PBD yang selalu disalah tafsir oleh guru di sekolah? Ya doktor, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator kita, Encik Muhammad Izhar. Ya, soalan itu memang sering bermain dalam fikiran kita, terutama sekali para guru yang berada di sekolah, ya. Sebab ramai yang terkeliru, apatah lagi yang masih kelam kabut, ya, kita katakan, timbulnya kesangsian dalam melaksanakan PBD di sekolah, terutama sekali tentang prosesnya ataupun tindakan yang perlu diambil oleh para guru kita di sekolah ini. Okey, yang pertamanya, para guru ataupun pendidik ataupun sesiapa sahaja yang melaksanakan PBD di sekolah ini, pertama kena faham, ya, payung di mana letaknya PBD itu. Seperti yang moderator katakan tadi, PBD ini sebenarnya telah diperkenalkan pada tahun 2011, ya, kata silap saya, di mana pada waktu itu dikenali sebagai PBS. Ya, kalau kita lihat, PBS ini adalah pentaksiran berasaskan sekolah. Sebenarnya PBD itu dia berada dalam kelompok ataupun dimensi kurikulum, ya, di mana PBS ini dulunya terbahagi kepada dua, iaitu kurikulum dan co-kurikulum. Dalam kurikulum itu dahulunya sebelum PBD itu dia diletak sebagai PS ataupun pentaksiran sekolah. So oleh kerana mungkin PS ini sedikit mengelirukan guru sebab dia hampir sama dengan PBS itu, so kita beri penekanan kepada PBD, ya, iaitu pentaksiran bilik darjah. Itu salah satu. Yang keduanya, ya, ramai dalam kalangan guru kita ni, termasuk guru-guru pra-perkhidmatan, ya, ataupun guru-guru pelatih juga, ya, guru yang bakal guru ini, ramai yang menganggap bahawa PBD ini merupakan satu kaedah ujian untuk kita menilai pelajar. Yang ini menjadi satu tanggapan yang agak sempit lah, ya. Sebab sebenarnya PBD ini bukannya ujian, bukannya peperiksaan. Ujian dan peperiksaan itu merupakan antara elemen bagaimana kita nak melaksanakan PBD tersebut. Jadi ujian topikal, ujian sumatif, apa-apa ujian yang dilaksanakan itu hanyalah kaedah untuk sebahagian kaedah untuk kita melaksanakan PBD. Jadi PBD ini merupakan salah satu cara kita untuk menilai pelajar, di mana dengan PBD ini sebenarnya kita cuma nak melihat, kita akan melihat tentang perkembangan pelajar itu, ya, kemajuan pelajar itu dalam pelajaran dan sebagainya, kemudian kebolehan yang ada pada diri pelajar itu sendiri, dan sudah pastinya sebab kita sebagai guru mengajar, kita nak melihat, ya, penguasaan pelajar terhadap subjek ataupun pembelajaran yang telah mereka lalui. Itu satu, ya, satu kekeliruan tadi, iaitu PPD ini selalu dianggap sebagai satu ujian ataupun peperiksaan oleh guru. Yang keduanya ialah PPD itu menjadi bebanan kepada pelajar, kepada guru, kerana, ya, sebahagian besar guru menganggap bahawa PPD itu adalah satu kerja yang melibatkan borang, ya, yang melibatkan dokumentasi yang sangat banyak. Tetapi sebenarnya bukan itu. Ya, bukan itu. Guru ni mereka akan rasa terbeban, akan merasa tertekan kerana beranggapan bahawa bila melaksanakan PBD kena ada file, kena ada macam-macam lah, ya, evidence yang kena disimpan dan sebagainya. Sepatutnya PBD ini dia berfokus kepada perkembangan murid.
Maknanya di sini bukan sekadar mengumpul timbunan orang kata kertas ataupun ujian ataupun instrumen-instrumen yang digunakan itu, tetapi yang diberi penekanan dalam PBD ini ialah perkembangan murid itu, seperti yang saya sebut 4 tadi ya, perkembangan, kemajuan ya, kebolehan dan penguasaan murid itu sendiri ya. Okey, dan satu lagi ialah kebanyakan guru berpendapat bahawa PBD ini dilaksanakan seperti peperiksaan, seperti ujian adalah untuk membuat perbandingan dalam kalangan pelajar itu, iaitu perbandingan dari segi pencapaian, dari segi kebolehan, dari segi penguasaan. So bila tanggapan ini ada dalam pemikiran guru, jadi mereka menganggap bahawa pelaksanaan PBD ini adalah sesuatu yang sangat rutin, sesuatu yang sangat orang kata complicated ya, complicated. Tetapi sebenarnya bukan itu ya. PBD bukan bertujuan untuk kita membuat perbandingan. Ini boleh kita katakan salah satu tafsiran yang agak sempit dalam kalangan guru bila mana mengatakan bahawa ataupun bila mana melihat bahawa PBD ini merupakan satu elemen untuk membuat perbandingan kepada pencapaian pelajar. Jadi PBD sekejap ya Encik Iza ya. Jadi PBD ini sebenarnya tadi kita nilai pelajar itu berdasar kriteria yang telah ditetapkan, tetapi tidak boleh keluar daripada DSKP. Dia kena ikut apa yang terkandung dalam DSKP itu. Jadi PBD ini sebenarnya dia bebas dilaksanakan ya. Tafsirannya saya ulang balik, iaitu untuk melihat ataupun fokus kepada perkembangan murid. Okey, itu tentang PBD ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Kalau dapat saya petik balik, Doktor cakap sebentar tadi kita ada kesangsian dalam pelaksanaan PBD. Okey, guru menganggap dia sebagai ujian, menganggap dia sebagai bebanan. Tapi saya masih lagi nak tanya dengan Doktor. Jadi sebenarnya PBD ni sepatutnya dilaksanakan sebagai berterusan. Kalau dalam bilik darjah tu, apa konsep sebenar untuk kita melaksanakan PBD itu sebenarnya Doktor? Okey, terima kasih sekali lagi. Sebenarnya kalau kita lihat ya, pentadsiran bilik darjah ini ataupun PBD ini ya, kita tak boleh pisahkannya dengan proses PDP di dalam bilik darjah ataupun proses pengajaran di dalam bilik darjah itu. Sebab kita nak menilai ataupun kita nak melihat perkembangan tadi ataupun penguasaan pelajar tadi ataupun kebolehan pelajar tadi adalah berdasarkan apa yang telah kita laksanakan ataupun berdasarkan proses pengajaran pembelajaran yang kita laksanakan di dalam bilik darjah. Jadi untuk melaksanakan PBD ini, kita kena selarikan ataupun kena seiring dengan apa yang kita laksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya ambil contoh, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, apa yang perlu guru laksanakan? Pertamanya, mestilah ada perancangan, iaitu RPH. Jadi dalam PBD ini juga guru kena merancang seiring dengan dia merancang RPH itu, masukkan perancangan PBD ini di dalam perancangan harian mereka itu, iaitu pertamanya proses macam biasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu menetapkan ataupun menentukan objektif ya, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh pelajar. Tetapi objektif dan kriteria ini dia kena selari dengan apa yang terkandung dalam DSKP ya. Di samping itu, setelah penetapan objektif dan kriteria kejayaan tadi, kemudian nak tetapkan apa yang nak dinilai berdasarkan objektif tersebut, maka kena pilih ataupun kena tentukan instrumen yang sesuai untuk menilai pelajar tersebut ataupun untuk melaksanakan PBD itu selari sejajar dengan objektif yang hendak dicapai. Itu sebelum ya, sebelum PDP lah ataupun sebelum pelaksanaan
Pentadsiran bilik darjah. Yang keduanya semasa PDP. Okey, semasa PDP, guru untuk melaksanakan PBD ni semasa PDP sebenarnya banyak benda ya, banyak perkara yang boleh guru laksanakan ya. Kalau kita lihat kaedah asas untuk PBD ini ada 3 kan? 3, bertulis, apa lagi? Lisan, bertulis dan pemerhatian kan? Okey, so kita boleh laksanakan. Guru boleh membuat pemerhatian semasa waktu pembelajaran ya. Kaitkan sekali dengan teknik penyoalan ya untuk melihat perkembangan ataupun pencapaian pelajar itu. Ya, guru juga boleh secara lisan tadi bersoal jawab dan sebagainya, atau paling-paling yang biasa guru buat ialah menggunakan lembaran kerja, iaitu cara bertulis lah tu kan, ataupun memberi latihan dan sebagainya. Ya, kerja rumah ke ataupun latihan semasa PDP itu dilaksanakan. Dan itu yang keduanya tadi, dan yang ketiganya ialah selepas PBD. Selepas PBD. Selepas PDP, ya, selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran itu ya, untuk melaksanakan PBD ini, guru boleh memberi aktiviti tambahan. Sama ada aktiviti pengukuhan untuk pelajar yang kita anggap sebagai pelajar yang cemerlang ataupun yang telah capai objektif, ataupun aktiviti pengayaan. Ya, pengayaan. Tersilap tadi, pengukuhan kepada pelajar yang belum mencapai, pengayaan kepada pelajar yang telah mencapai objektif tersebut ya. Jadi aktiviti ini kena dilaksanakan seboleh-bolehnya. Kalau kita ikutkan, perlu dilaksanakan sebelum kita beralih kepada topik-topik yang seterusnya. Jadi selepas PDP ini sebenarnya banyak juga aktiviti yang boleh kita berikan kepada pelajar, sama sebagai kerja rumah, projek, PBL dan sebagainya ya. Maksudnya pekerjaan aktiviti yang boleh mengukuhkan lagi ya penguasaan pelajar dalam PDP ataupun dalam subjek yang kita ajar itu. Okey, itu dari saya untuk soalan yang kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Jadi kalau kita dengar daripada apa yang dikongsikan oleh Dr. Lee tadi, kita boleh faham bahawa dalam konsep sebenar pelaksanaan pentadsiran bilik darjah ini, dia tidak boleh terpisah antara aktiviti pentadsiran dan aktiviti pengajaran itu. Dia perlu bergerak seiring. Okey, betul Doktor ya? Kefahaman saya? Okey, itu secara konsepnya, secara teorinya yang kita hasratkan kita nak capai. Tapi sekarang saya nak tahu dari perspektif secara amalannya, secara praktikalnya di sekolah. Saya tujukan soalan ini kepada Cikgu Sapiah. Okey, Cikgu, dari segi dalam pelaksanaan sebenar, adakah pelaksanaan PBD ni seiring dengan PDP ataupun sebenarnya realitinya masih lagi terpisah seperti ujian, seperti yang Dr. Lee katakan sebentar tadi? Silakan Cikgu. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, kadang-kadang bila kita berfikir semula, bila kita tanya soalan tentang berlakunya PBD ini dia seiring dengan PDP ataupun berasingan. Sebenarnya kita tak macam yang Dr. Lee cakap tadi, kita jangan menganggapkan ianya berasingan. Dia bukannya seperti ujian. Sebab PDP ini dia berlaku secara berterusan sepanjang PDP itu dilaksanakan di dalam kelas. Sebab ujian ini biasanya kita akan jalankan dia secara formatif ataupun sumatif. Sumatif kita kan pertengahan tahun dan juga UASA. And then formatif ini adalah ujian itu dia terpulang kepada guru subjek. Yang tu. Jadi erti dia, kalau kita melaksanakan PBD ini seperti ujian formatif dan juga sumatif, yang itu bukan PBD. Sebab PBD konsep dia, asas dia adalah pembelajaran secara berterusan. Jadi penilaian dia, guru macam yang Dr. Lee cakap tadi, saya kupas semula, seperti kita bersoal jawab, kita boleh menilai murid kita melalui cara mereka menjawab soalan.
Okay, teknik penyoalan. Teknik penyoalan cikgu itu boleh menilai murid tersebut. Okay. Terutama dia semasa sebelum kita mengajar. Okay. Kita boleh bertanyakan soalan kepada murid. Okay, sama ada kita nak soalan kebat ataupun soalan yang berpandukan terus kepada topik, yang itu terpulang kepada guru subjek. Cuma kita ingin menilai murid itu bagaimana teknik penyoalan kita itu boleh kita menilai murid tersebut mereka dapat menjawab ataupun tidak. Okay, yang itu kita boleh nilai, dan kita boleh melalui pemerhatian dan juga latihan dan juga serta perbincangan. Semua ini kita boleh lakukan di dalam PBD. Okay, kita tak boleh asingkan dia. Sebab sepanjang PDP itu berjalan, sepanjang itu juga PBD itu berjalan. Okay, terima kasih cikgu. Itu saja. Cikgu matematik betul tak cikgu? Cikgu siapa? Cikgu matematik Apa kan? Ya, saya cikgu kan, matematik. Ya. Okey. Saya ingin nak tengok, nak tahu secara praktikal macam mana, apa contoh aktiviti PBD yang cikgu buat dalam PDP cikgu. Okey. Contoh dia, untuk topik yang pertama, saya bagi contoh iaitu topik nombor, whole numbers, Jadi di sini untuk kita mengajar murid, contoh kita nak mengajar mereka nombor dan juga nilai nombor. Kadang-kadang murid ini, terutama dia murid, saya biasa mengajar murid tahap 1. Ada sesetengah murid ini, ada yang mereka kenal nombor, tapi mereka tidak kenal nilai nombor. Mereka hanya tahu sebut nombor, tapi mereka tidak tahu macam mana bentuk nombor. Ada juga mereka tahu nombor tersebut dan mereka tidak tahu apa perkataan untuk nombor tersebut. Pelbagai yang kita akan hadapi. Contoh dia di sini. Bila kita, jadi saya tekankan bahagian topik nombor, iaitu nombor dan juga nilai nombor. Jadi di sini bila kita mengajar, bila kita melalui pemerhatian, kita akan bagikan bahan maujud. Bahan maujud untuk murid tersebut. Di mana kita letak nombor dan juga bahan-bahan maujud tersebut. Kita suruh mereka susun nombor dan juga susun objek, dan juga kita nak mereka menyatakan nilai nombor tersebut selepas kita habis PDP bahagian untuk kita mula yang PDP yang asal, yang awal tadi kan. Selepas kita mengajar mereka and then kita nak nilaikan mereka, kita dah suruh bahagian aktiviti tu, kita suruh mereka susun ikut nombor dan juga nilai. Di situ kita akan lihat murid kita sama ada mereka boleh melakukan ataupun tidak. Dan di situ bila kita lihat ada yang boleh, ada yang tidak boleh, di situ guru dia akan kenal pasti. Kenal pasti ataupun mereka guru akan membuat lembaran kerja yang bersesuaian dengan tahap penguasaan murid tersebut. Dia tidak boleh mengajar sekaligus and then dia terus habis topik tersebut tanpa mengetahui kelemahan ataupun punca masalah murid tersebut. Sebab itulah PBD ini dia sangat penting. Sebab melalui pemerhatian, guru tersebut dia akan membuat lembaran ataupun dia latihan ataupun what we call that, instrumen buku yang asal sudah ada. Cuma cikgu ubah suai ikut tahap penguasaan murid melalui pemerhatian guru di dalam kelas. Terima kasih. Itu yang sangat penting. Itulah PBD, itulah disebabkan PBD ini wujud bagi saya.
Okey, Okay. betul. Saya Dia sangat tertarik membantu sebenarnya. guru. Ya, betul. Apabila cikgu cakap tadi kita kait dengan DSKP, kita tengok aras tahap Hmm. murid itu sendiri, sebenarnya kalau kita faham Hmm. betul-betul, PBD ni dia menyokong kepada pedagogi terbeza. Yang penting kita Ya, menjawab ya. kepada standard yang dinyatakan dalam DSKP tu. Jadi kita ada pelbagai Ya. cara untuk kita capai standard tu. Kalau pelajar yang lemah, mungkin kita boleh capai melalui secara keadaan lisan. Bagi pelajar yang cemerlang, mungkin mereka boleh guna secara bertulis. Itu kalau sepaham saya seperti itulah. Dan yang paling penting bila kita buat PBD ni, seolah-olah kita dapat live report tentang pencapaian pelajar kita. Data tu secara live, and then kita boleh terus rancang apa intervensi yang perlu kita laksanakan. Terima kasih cikgu. Seterusnya kepada Cikgu Nuha. Maaf tadi saya lupa beritahu Cikgu Nuha ni kita bawakan dia dari SK Malima Keningau dari Sabah. Betul cikgu? Dan cikgu, soalan saya sama kepada cikgu. Adakah pengalaman cikgu selama 5 bulan cikgu berada dalam sistem sebagai seorang guru sama tak dengan Puan Safiah tadi? Bagaimana PBD itu dilaksanakan? Adakah secara terpisah ataupun masih lagi selari dengan proses pengajaran cikgu? Okey, terima kasih atas soalan Tuan Moderator kita. Okey, sepanjang pengalaman saya jadi cikgu baru ni kan, saya waktu kat APG tu lecturer bagi tahu PBD ni kena selari kan. So kita macam kita pun macam masuk kelas tu kita get ready kan. Selari. Kita cuba buat secara lisan, bertulis dengan pemerhatian. Jadinya nak kata 100% tu sebahagiannya selari. Contoh 80% selari, tetapi mungkin lagi 20% tu berdasarkan realiti kat sekolah tu sendiri. Berdasarkan apa yang saya lalui itulah kan. So macam contoh dia ada factors dia banyak lah. Contoh dia sebab kepelbagaian tahap murid tu. Macam murid lemah, sederhana dengan yang dah boleh kan. Macam contoh murid lemah ni kita kena explain sebab ada masih tahun 3 dengan tahun 4 yang masih lemah membaca. Jadinya bila kita nak laksanakan PBD, nak buka mulut pun dia orang tak nak. Jadinya kita kena awak sini duduk tepi meja cikgu ni. Kita kena bantu betul-betul. Banyak faktor juga. Satu, yang keduanya sebab kehadiran murid. Selalunya bila kehadiran murid ni selalu seminggu tak datang. Lepas tu bila kita nak ke chapter yang seterusnya dia jadi blur, dia tak dapat nak fokus. So kita nak panggil dia balik tu, kita kan ada 38 waktu. Lepas tu kita nak ajar dia satu-satu balik mengambil masa dengan banyaklah kan tugas-tugas guru yang lain. Jadinya yang kedua tu pula kebolehan murid tu. Kita cuba nak bagi dia, saya bagi awak yang paling mudah, tapi sikap murid tu sendiri. Kita cuba dah sebagai guru kita buat secara pemerhatian. Boleh. Lepas tu secara lisan, lepas tu secara bertulis. So kita sebagai guru baru ni, kita boleh nampak lah. Mungkin 100% apa yang kita belajar di teori waktu dekat kuliah, mungkin dapat dilaksanakan, tapi in reality di sekolah, mungkin ada sedikit lah perbezaannya. Tapi kita cikgu baru ni kita usahalah. Mungkin saya baru lagi, tapi saya boleh usaha lagi. Mengikut cikgu-cikgu yang dah senior macam tu. Okey, baik. Sekejap saya panggil cikgu, sekejap cik, sekejap ustazah kan. Tapi tak ada masalah lah cikgu. Okey, saya tertarik. Maksud cikgu ni seorang yang positif lah. So kami di APJ kita ni memang kira happy lah bila tengok seorang guru hasil daripada didikan di sini. Okey, cikgu sebut tentang usaha tadi. Betul cikgu? Boleh cikgu share apa usaha-usaha yang cikgu buat untuk tackle cabaran-cabaran yang cikgu sebut tadi dari segi kehadiran murid, tahap murid yang pelbagai. Kalau cikgu boleh kongsikan apa usaha-usaha yang mungkin cikgu dah buat? Saya mula dengan situasi kelas tahun 2 dulu. Kan saya tahun 2 saya ajar bahasa Inggeris kan. Adalah dalam 3-4 orang ni yang betul-betul lemah, yang 2 minggu tak hadir, kadang-kadang seminggu, memang lemah membaca. Macam Sunday dengan Saturday pun dia orang tak tahu hari. Jadinya esok bila diorang ni kita pesan siap-siap janji datang sekolah tau. Bila awak datang ada bahagi hadiah. So sebab kita takut dia tak datang lagi minggu depan kan. So kita kena janji awak datang tau. So kita bagi siap-siap ajar dulu sikit. Yang dah pandai kita ajar dulu kan sejam kan.
So yang setengah jam tu kita bagi latihan. Okay, tengok dah macam okay kelas kontrol okay. So kita bagi dia orang buat latihan. Yang ni okay, mes ni kat meja kan. So okay, hari ni teacher nak bagi awak satu kerja, awak kena janji siap. So kita terang dululah nak kena buat apa, bagi proses pengajaran dulu. Lepas tu kita tanya dia balik, faham ke? Okay, cuba sebut balik apa yang teacher cakap tadi, apa yang ustazah cakap tadi. Kalau betul, baru boleh dapat hadiah. Dia orang kena bagi ganjaran. Tak pun kalau tak ada gula-gula pun saya bagi bintang je kat buku. Tu baru dia orang okey. Lepas tu kalau dia tak hadir pula, kita tunggulah pula nanti dia datang bila pula. Macam tu. So dia memanglah secara berkala tapi dia kena mengikut situasi dan realiti dekat sekolah tu. Macam tu. Okay, terima kasih cikgu. Cikgu pula kan. Okey, bagus. Maksudnya kalau saya dapat faham tadi cikgu bagi reward kepada pelajar, tapi dalam perspektif yang lain kita dapat faham apabila kita melaksanakan PBD ni dalam konsep yang sebenar secara berterusan dan bilik darjah, dia membina satu hubungan yang jelas antara kita dengan pelajar. Jadi kita dapat tahu di mana pelajar kita tu tadi. Kalau tak dapatlah kita nak buat intervensi dengan berkesan. Okey, balik semula kepada Dr. Lee. Lama Dr. Lee rehat. Okey, doktor. Kalau kita lihat secara teorinya PBD ni ialah kita menekankan kepada pentaksiran berterusan, tidak terpisah dalam bilik darjah, tapi kita tak boleh nafikan bahawa banyak kerja-kerja lain yang cikgu perlu buat. Ada pelajar yang tak hadir, kita perlu bantu mereka dan sebagainya. Jadi timbul satu isu iaitu kekangan masa, doktor. Jadi secara realistik tak PBD ini secara praktikalnya di sekolah? Silakan doktor. Ya, terima kasih sekali lagi. Okey, soalannya tadi apa ya? Soalan saya, adakah PBD ini secara konsepnya itu realistik tak untuk di sekolah sebenarnya? Sebab sepanjang kita laksanakan PBD ni, rungutan tak pernah berhenti tentang PBD. Okey, faham. Betul? Okey, faham. Okey, jadi maksudnya realistik tak ataupun berkesan ke tidak ataupun wajar tak PBD ini dilaksanakan di sekolah? Itu jadi persoalannya ya. Sebab saya nak tambah sedikit sebelum saya mengulas. Memang ya, setiap kali ada majlis pemufakatan ataupun pemberitahuan keputusan PBD itu kepada ibu bapa, memang ibu bapa akan bertanya ataupun tertanya ya, macam mana ya tahap PBD ini menggunakan tahap kan, bukan kedudukan. Macam mana tahap penguasaan itu diberikan kepada anak-anak mereka. So ini memang jadi satu persoalan. Saya percaya sampai ke hari ini pun persoalan ini belum lagi menemui jawapan yang tuntas lah. Okey, jadi ini kembali kepada guru itu sendiri. Macam mana dia melaksanakan ataupun bagaimana guru itu menetapkan tahap penguasaan itu tadi ya. Ini kita kembali kepada soalan kedua dari moderator tadi, iaitu seiring tak dengan PDP ataupun DSKP di bilik darjah. Sebab itu para guru kena melaksanakannya secara seiring, bukannya terpisah. Maksudnya PBD ini dilaksanakan secara berterusan sewaktu PDP dilaksanakan. So salah satu pertimbangan yang penting di sini ialah apa yang kita panggil itu sebagai professional judgment ataupun pertimbangan profesional. Maksudnya guru itu kena mahir membuat pertimbangan untuk memberi ataupun untuk menetapkan penguasaan, pencapaian ataupun perkembangan pelajar itu tadi, seperti yang saya utarakan dalam menjawab soalan yang pertama tadilah. Okey, so apa dia pertimbangan profesional ini? Okey, pertimbangan profesional ini secara amnya ialah sesuatu tindakan yang memerlukan guru itu membuat keputusan secara beretika dan berintegriti. Saya percaya semua guru faham apa dia etika dalam perkhidmatan, apa dia integriti, semuanya faham ya. Dan ditambah pula dengan accountability dalam diri guru itu, iaitu kebertanggungjawaban ya guru itu dalam membuat penilaian ataupun pentaksiran ya
kepada anak muridnya ataupun kepada pelajarnya dalam menentukan tahap penguasaan, ya. Dan tahap penguasaan ini pula kalau kita nak kaitkan dengan pertimbangan profesional tadi, bukannya yang tahap yang diberikan dalam satu masa sahaja. Seperti saya kata tadi, dia harus berterusan. Maknanya dari mula pengajaran dan pembelajaran itu sehinggalah waktu pelaporan yang nak dilaksanakan. Sebagai contoh, ya, kalau di sekolah, kalau tak silap saya, betulkan saya, ya, cikgu-cikgu, ya, kalau tak silap saya setahun 2 kali kena buat pelaporan. So tahap itu kena ditentukan sebelum. Bukannya di penghujung nak buat pelaporan itu baru kita letakkan tahap, tidak. Tapi itu juga salah satu prosesnya, tetapi kena melihat semula dari segala evidence yang dikumpul tadi semasa waktu pengajaran pembelajaran. Okey, iaitu prosesnya secara ringkas. So pertimbangan profesional ini bila mana guru nak membuat ataupun nak menilai ataupun nak membuat keputusan mengenai penguasaan pelajar ini, dia perlu berlandaskan kepada 4 elemen dalam pertimbangan profesional. Pertama adalah berdasarkan kepada pengetahuan, iaitu pengetahuan khusus guru itu dalam bidangnya. Kalau di sekolah ini sudah pastinya dalam bidang subjek yang dia ajar itu ataupun majornya, ya, majornya, iaitu mata pelajaran yang dia ajar. Dia kena master lah, ya, kena menguasai lah, kena ada ilmu lah dalam bidangnya itu untuk dia membuat penilaian ataupun untuk dia memberi tahap penguasaan kepada pelajar dia itu. Maknanya di sini kalau dia bukan guru option, dia kena mantapkan diri dia dululah terhadap core business iaitu ataupun subjek yang dia ajar itu. Itu dari segi yang pertamanya, pengetahuan, ya. Okey. Yang keduanya, tanggungjawab profesional guru itu. Kita tahu bahawa bidang ataupun kerjaya guru ini adalah satu profession. Profession guru ini adalah sesuatu yang profesional. Dalam langkah itu juga, maka guru kena profesional, ya, dalam membuat pertimbangan. Maknanya di sini dia kena bertanggungjawab melaksanakan pentafsiran dengan jujur. Dengan jujur, ya. Selain pada itu, dia kena cekap juga untuk membuat penilaian. Itu yang saya nyatakan dalam menjawab soalan yang kedua tadi. Tak semestinya di hujung PDP itu baru nak buat PBD dengan pelajar. Dia boleh dibuat secara sepanjang masa, termasuk dari sewaktu set induksi lagi, ya. Tapi dia kena cekap, ya. Kena cekap dan bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Maksudnya kena adil lah dan sama, ya. Kemudian yang ketiganya ialah input murid. Dia membuat pertimbangan profesional itu berdasarkan kepada perolehan dia, hasil outcome yang dia perolehi daripada pelajar dia. Dia kena menganalisis, ya, kena membuat pertimbangan, ya. Sebab itu saya katakan tadi bahawa dari latihan waktu mengajar itu sebenarnya boleh dikumpul, kemudian dianalisis sebagai evidence untuk melihat sejauh mana perkembangan pelajar itu, ya. Dan yang keempatnya sudah pastinya ialah pengalaman. Sebab itulah guru itu kena ada pengalaman. Jadi guru yang membuat penilaian ini mungkin juga boleh menggunakan input profesionalnya dan pengalaman mengajar, ya, dan interaksinya dengan pelajar itu. Maksudnya dari segi pengalaman itu dia sudah memahami, ya, memahami sejauh mana kecerdasan pelajar itu, sejauh mana pencapaian pelajar itu, perkembangan pelajar itu. So berdasarkan kepada 4 elemen ini tadi, di situlah, ya, guru itu akan membuat discussion, akan membuat orang kata satu keputusan untuk menetapkan tahap kepada pencapaian pelajar itu. So pada saya untuk soalan yang ketiga ni tadi memang relevan, ya, memang relevan dan memang wajar dilaksanakan di sekolah sebab dengan adanya PBD ini kita tidak menilai pelajar itu dari satu-satu aspek sahaja, tetapi kita menilai secara holistik. Cuma sejauh mana
ya, guru itu boleh melaksanakan berdasarkan tanggungjawab profesional mereka dalam profession ini. Okey, itu saja. Terima kasih Tuan Moderator. Saya kembalikan. Okey, terima kasih Doktor. Jadi apabila PBD ni salah satu elemen dia ialah professional judgement. Kalau dapat saya rungkaikan, sebenarnya di samping pelajar, apabila kita laksanakan PBD ini sebenarnya memberikan autonomi kepada kita sebagai guru untuk meningkatkan sendiri profession kita sebagai guru lah di sekolah. Okey. Baiklah, soalan saya seterusnya kepada Puan Safia. Okey, Puan Safia, tadi Cikgu Nuha dah kongsikan kepada kita ada cabaran di sekolah beliau, dari segi kehadiran, dari segi kepelbagaian murid, dari cikgu pula dalam konteks seingat saya cikgu ni berada sekolah di kawasan bandar, betul cikgu? Cikgu Safia sekolah di kawasan bandar di daerah Padawan. Apa cabaran utama untuk melaksanakan PBD untuk sekolah yang konteksnya sedemikian rupa? Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, bagi sekolah yang berada di bandar, okey, saya sepanjang 10 tahun saya mengajar di sini. Okey, faktor tidak hadir adalah memang faktor yang terbesar yang menyumbang untuk sekolah dan memang menjadi penyebab untuk punca masalah bagi sekolah inilah untuk setiap tahun. Saya bagi contoh untuk kelas saya sendiri, contoh dia di mana murid saya seorang, dua orang lah tidak hadir sehingga kan sekiranya masalah ketidakhadiran ini berterusan, contoh dia macam murid saya tadi, kita akan memanggil guru bimbingan dengan kaunseling. Okey, dan kita akan membuat perjumpaan dengan ibu bapa iaitu sesi konsultasi. Okey, di sini kita akan membuat surat melalui guru bimbingan dengan kaunseling dan memanggil ibu bapa tersebut sebab kita pun nak tahu apa masalah mereka tidak hadir. Sebab kita sebagai guru, kita tidak boleh nak judge parents kenapa murid tidak hadir melalui pertimbangan kita saja sebab kita tidak melalui apa yang parents lalui. Sebab itu kita di sini kita sebagai guru, kita sebagai orang tengah di antara pelajar dan juga ibu bapa. Sebab kita nak tahu masalah mereka. Dari di situ mungkin dengan perbincangan dengan SLT, ketua-ketua penolong kanan dengan guru besar, mungkin di situ kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, melalui penglibatan ibu bapa tadi. Selain daripada permuafakatan. Sebab permuafakatan memang dijalankan 2 kali setahun iaitu pada fasa yang pertama PBD di antara bulan 5 hingga bulan 6 dan juga pada fasa yang kedua iaitu antara bulan 10 dan juga bulan 11. Macam itulah jangkaan masa dia. Jadi sebab kalau kita nak menunggu masa pemuafakatan baru kita nak ambil tahu masalah ini, yang itu memang macam tak logik lah cikgu. Okay. And then satu lagi masalah yang di sini adalah walaupun dia berada di pusat bandar, contoh dia untuk kita lakukan DLP yang itu pun bermasalah. Sebab murid dalam kelas agak ramai. Di situ kita mengambil faktor juga untuk menjalankan PBD dan di sini walaupun pengalaman saya mengajar pembelajaran terbeza, kadang-kadang 1 jam itu tidak mencukupi. Sini saya akui, saya jujur. Memang tidak mencukupi sebab saya mengajar matematik. Walaupun saya lembaran kerja, saya banyak bagi, terutama je bagi budak yang yang bagian pengayaan, satu pengukuhan, satu pemulihan, satu. Kita memang dah bagi. Cuma kalau dalam contoh dia satu kelas itu 35 orang, yang itu memang mencabar.
sangat Ya, betul. mencabar bagi saya yang saya hadapi setiap tahun lah. Jadi di sini kita saya sebagai guru matematik dan kita sebagai guru, kita jangan membuat keputusan kita sendiri. Sebab itulah guna dia ketua panitia, sebab itulah guna dia SLT ataupun MLT. Kita kena berbincang. Okay, kita jangan berdiri sendiri untuk menyelesaikan satu-satu masalah di sekolah. Dan untuk yang lagi masalah yang lain, saya rasa iaitu mungkin ringan, mungkin agak dia kita senang nak selesaikan. Cuma ketidakhadiran itu memang satu masalah yang besar lah untuk sekolah yang besar dan juga di bandar. Okey, baik cikgu. Okey, kalau kita lihat satu lagi cabaran dia adalah jumlah murid yang terlalu ramai. Mungkin bagi sekolah bandar lah. Jadi kalau dapat saya simpulkan, sebenarnya kita laksanakan PBD ni, kita tak boleh letak 100% kepada cikgu. Perlu ada support system yang jelas. Kalau di sekolah itu kita perlu ada SLT, perlu ada MLT untuk support pelaksanaan PBD itu. Dan ini sebenarnya kalau kita ingat, dia terkait dengan penjaminan kualiti PBD. Macam mana kita ada 4 perkara yang perlu kita selesaikan lah kalau kita nak memastikan PBD ini betul-betul terjamin kualitinya. Kalau kita boleh lihat, kita ada pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan yang melibatkan peranan pelbagai pihak di sekolah sebenarnya. Betul Cikgu Sophia? Betul ya? Betul. Okey. Terima kasih cikgu. Jelas dari sudut cabaran tu. Salah satu isu yang saya perasan lah apabila kita buat PBD ni, kita selalu war-warkan ada banyak cara untuk kita mentaksir. Apabila ada banyak cara untuk kita mentaksir, maksudnya kita perlukan banyak instrumen dalam pentaksiran kita. Dan isu dia dekat sini cikgu, ada cikgu dia guna instrumen yang terus daripada buku. Betul cikgu? Agak-agaknya kenapa perkara ni boleh berlaku sebenarnya? Okay, terima kasih. Okey, bila kita dah mungkin kita belajar teori, PBD ni kita hanya menilai murid and then kita akan buat RPM, rekod perkembangan murid. Lepas tu kita rekod and then kita simpan. Itu yang kita belajar teori. Tapi bila kita berada di sekolah, terutama dia macam sekolah besar, tak kisahlah dia sekolah besar, sekolah kecil, saya rasa saya lebih kurang sebab saya pernah melalui dua-dua sekolah. Saya pernah mengajar di SKM dan juga saya pernah mengajar di sekolah yang besar. Sebenarnya kekangan ini bila saya fikir, dia ikut pemberatan jawatan guru, itu satu. Sebab sekiranya PBD ini dilaksanakan, apa menyebabkan dia menggunakan satu instrumen yang mudah aja. Sebenarnya yang saya cakap tadi, pemberatan itu dia tengok jawatan guru tersebut. Sebab di sekolah sekarang ini kita sendiri tengok kadang-kadang guru dia bukan sekadar mengajar. Dia juga buat dokumentasi ini, dia juga buat dokumentasi itu. Dia jugalah SU sukan, dia jugalah penyelaras ini, dia jugalah penyelaras ini. Kita tengok pemberatan di situ. Kita tidak menyalahkan 100%, tak. Itu sebenarnya terpulang kepada profesional guru-guru itu sendiri. Sebab kalau guru itu memang komitmen dengan kerja dia, walaupun dia tahu dia banyak jawatan, walaupun dia tahu dia kena buat ini and then dekat luar pun dia banyak juga, tapi kita tidak boleh tinggalkan murid-murid itu disebabkan pemberatan yang kita ada. Sebab kita sebagai guru, kita kena profesional. Kita tidak boleh menjadikan masalah, saya kena buat ini, saya kena buat itu. Saya tak boleh lah, saya nak instrumen ni je saya nak bagi dengan budak. Masalahnya budak, dia boleh ke tidak buat? Yang itu kita boleh fikir. Takkan kita nak bagi instrumen pengayaan, kita bagi saja dengan budak pemulihan. Jadi asalkan kita lepas daripada masalah itu and then kita boleh bercakap dengan guru-guru lain, saya dah bagi dengan, tapi mereka tak boleh buat. Walhal kita bagi instrumen yang sama.
Okey. Okay, sebab itu Betul. saya cakap kita sebagai guru kita kena profesional. Kita mesti ikut Betul. logik. Okey. Sebab itulah kita untuk PBD ini saya tekankan kita mesti melakukan pembelajaran terbiasa. Tak kisah walaupun murid dalam kelas tu ramai ke, sedikit ke, as long as kita buat. Okey. Untuk yang Terima penjaminan kasih, kualiti, Cikgu. okey, saya terangkan penjaminan kualiti. Okey. Macam Okey. mana cara kita, okey, kalau ramai sangat macam mana? Sebab itulah kita jangan fokuskan, contoh saya mengajar matematik. Okey, tidak semestinya saya hanya menentukan TP murid itu berdasarkan matematik. Saya boleh berbincang dengan guru-guru subjek yang lain di kelas tersebut. Contohnya saya boleh berbincang dengan guru bahasa Melayu, saya boleh bincang dengan guru bahasa Inggeris. Kita boleh tengok perbandingan ataupun persamaan antara guru-guru subjek tersebut untuk murid ini. Contoh si A. Okey, bagaimana dia BM, bagaimana dia matematik, bagaimana dia sains, kita boleh tengok. Terutama dia kalau kita dekat Sarawak ni kita DLP. Jadi saya boleh tengok guru sains dan juga guru English. Okey. Kita tanya, kita bagi beberapa nama murid, okey, lepas tu kita berbincang dengan guru-guru tersebut. Tapi kita tidak juga boleh mengikut TP mereka. Kita hanya nak tahu boleh ke budak ini buat ini, boleh ke budak ini buat ini. Okey? Sebab antara matematik dengan bahasa adalah lain. Kadang-kadang murid ini dia lebih menggunakan otak kanan. Ada certain murid dia menggunakan otak kiri. Yang itu pun kita kena tahu juga. Sebab itulah penjaminan kualiti di sini dia penting. Kita kena berbincang dengan guru kelas, dengan guru subjek untuk menentukan TP murid. Okey, selain daripada kita menyediakan instrumen. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, jelas. Okey. Saya balik kepada Cikgu Nuha. Cikgu, sebagai cikgu yang baru, yang masih muda, masih hijau dalam sistem, saya nak tanya dengan cikgu, adakah betul-betul wujud keadaan kita ni sebagai cikgu yang baru ni dipaksa untuk naikkan tahap penguasaan murid walaupun itu tak mencerminkan kemampuan sebenar murid? Saya tanya dengan cikgu. Okey, terima kasih moderator atas soalan yang sangat realiti di sekolah. Okey, dalam realiti kat sekolah kan, tak boleh kita deny lah macam pentadbir nak macam ni. Tapi kita yang kat kelas ni kan, terutama saya cikgu baru ni kan, kedahsyatan yang berlaku tu amatlah macam kita nampak lah. Macam contoh, dia orang nak TP sebelumnya TP 3 ke atas. Tapi budak tu datang sekolah pun tidak membaca, tak nak. Kita dah pegang pensel ni, tak nak. Tak tahulah nak kata apa lagi. Lepas tu tadi cikgu Safiah ada bagi tahu, okey, kita akan konsultasilah dengan ibu bapa kan. Ibu bapa pun tak nak kontak dengan cikgu. Macam mungkin kita tak boleh salahkan sekolah ke, murid ke. So kita kena usaha lagi lah sebagai cikgu kan. Macam ialah keperluan untuk menunjukkan prestasi sekolah yang baik. Lepas tu jangkaan pihak pentadbir kan. Satu lagi, kita tak naklah macam kelas, dah lah saya guru kelas kan. Saya tak naklah macam kelas saya ke paling rendah ke, kelas dia paling tinggi. Tapi in the reality, dalam rekod, orang cikgu saja yang tahu. Dia boleh ke tidak boleh. Kalau contoh, nak letak TP1 memang cikgu tak bagilah kat pihak pentadbir kan, pihak pentadbir no TP1, so kita letak TP2. Lepas tu kalau kita letak TP2 pun nanti dia orang akan tanya, okey ke kalau letak TP2 ni, so kita akan explain letaklah TP3 sebab kita takut nanti tak nak cantik lah data tu. Kan tengok dia daripada bulan tengah, bulan 5 dengan bulan ni sama aja. So nak kenampakkan cantik tu, itulah kata integriti tu. Tapi kita sebagai guru ni kan kita cikgu kan, kita usahalah takat mana yang mampu, yang budak boleh. Janganlah kita asyik macam nak data cantik tapi kita tak usaha sendiri. So cikgu ni kena tolonglah macam awak kita kena buat macam ni. Cikgu tu kena lebih banyak usahalah. Macam kita sayanglah budak ni, dia boleh cuma dia
malas, dia tak ada sikap yang rajin, tu kita kena cuba buat lagi baik. Jangan expect dia tak boleh, semua tipi rendah. Boleh sebenarnya, semua orang ada kelebihan. Tu je. Betul. Okey. Kita Terima kena kasih usaha. cikgu. Okey. Dia at the end dia berbalik kepada integriti kita, profesionalisme kita sebagai seorang guru. Memang ada perkara yang menghimpit guru secara realitinya. So kita kena bertindak seperti kalau orang dulu cakap seperti menarik rambut dalam tepung lah. Tepung tak berserabut, tak berselerak, rambut tidak putus. Betul Dr. Lee ah? Dr. Lee ni dulu orang bahasa ni nanti saya salah nanti. Betul. Okey. Okey, baik, kita dah nampak dah dari segi teorinya, dari segi pelaksanaannya di sekolah, ada banyak cabaran, ada realiti yang mungkin sedikit pahit tapi menarik juga untuk kita hadam. Okey. Jadi dalam masa yang singkat ni, dalam masa yang sangat singkat, saya nak minta pandangan Dr. Lee. Doktor, apakah satu perubahan yang doktor rasa paling kritikal yang kita kena buat untuk menambah baik pelaksanaan PBD? Doktor. Okey, terima kasih. Jadi mungkin saya boleh ungkapkan, sebab masa yang singkat tadi, saya boleh ungkapkan dalam fakta lah ya. Dalam fakta ya. Yang pertamanya, untuk kita memberi ataupun menampakkan impak keberkesanan terhadap PBD yang hendak kita laksanakan dalam bilik terjah itu, yang pertama yang perlu kita tetapkan ialah ciri instrumen yang kita nak gunakan itu, ciri-ciri instrumen yang kita nak gunakan itu, kualiti instrumen yang kita hasilkan. Tapi dalam masa yang sama itu, bila mana kita nak menghasilkan instrumen yang sesuai dan berkualiti untuk kita laksanakan PBD ini, pastikan ianya selari dengan DSKP. DSKP ni memang kitab lah kepada cikgu-cikgu ya. Dia nak kurangkan dari dalam DSKP pun tak boleh, nak lebih pun tak boleh. Bila dia anggap dia guru ada degree contohnya, dia nak bawa benda yang ialah nak kebat katakan. Ya, tak boleh juga. So, kualiti itu kena ada. Jadi untuk menentukan, untuk menghasilkan satu instrumen penilaian yang berkualiti ini, sebenarnya memang menagih ketabahan, menagih penggunaan masa yang lebih dalam kalangan guru. Kerana guru kena buat analisis dan kajian pendek sebenarnya ya. Tak bolehlah macam moderator katakan tadi, ambil je dari buku di pasaran itu dan photostat ke ataupun apa ke, copyright ke, bagi. Tak boleh. Sebab tadi kita boleh melihat bahawa kecerdasan pelajar ini adalah pelbagai. Banyak faktor yang boleh mempengaruhi penguasaan dan pencapaian pelajar ini. Termasuklah faktor lokaliti, ya, iaitu di mana pelajar itu berada, luar bandar, pinggir bandar ataupun dalam bandar. So peranan guru tadi untuk memastikan PBD ini tekal ialah melaksanakan peranannya sebagai tabir urus insan. Tabir urus insan. Saya guna istilah inilah, tabir urus insan. Sebab makna ringkasnya tabir urus insan ini ialah bagaimana guru itu boleh mentadbir dan mengurus generasi ataupun muridnya. Itu tabir urus insan tu. Sebab dia tak seperti syarikat. Kalau syarikat kita buat, kita urus, kita bina sesuatu produk itu, kalau tak capai kualiti boleh hantar balik ke peringkat permulaan untuk dihasilkan semula. Tapi ini manusia. Andainya gagal di tahun 1 sampai ke penghujung tingkatan 5, tiba-tiba tak boleh baca. Mana mungkin kita nak hantar dia balik ke tahun 1? Ini kita kena mainkan peranan dalam tabir urus insan ini. So, kembali kepada instrumen tadi, yang pertamanya perlukan keesahan, ya, keesahan, validity-nya, iaitu merujuk kepada sejauh mana ya instrumen yang kita nak gunakan itu, yang kita hasilkan itu benar-benar boleh mengukur, ya, mengukur pencapaian pelajar itu. Tapi kena selari dengan DSKP. Dia ada dalam DSKP itu, ya. Selari dengan objektif kita, selari dengan kriteria kejayaan pelajar yang telah kita tetapkan di awal PDP kita, ya. Okey. Dan kesahan ni juga dia perlu menepati isi kandungan.
yang harus kita sampaikan, yang harus pelajar itu belajar. Dia kena tepatlah. Itu dari segi keabsahan secara ringkasnya. Yang keduanya ialah kebolehpercayaan instrumen kita itu. Reliability, orang kata tersasul saya nak sebut dalam bahasa Inggeris ini, iaitu merujuk kepada ketekalan instrumen yang kita gunakan itu. Maknanya dia boleh memberi skor ataupun pencapaian yang konsisten terhadap pelajar. Bukan maknanya kalau kita gunakan di sini, pelajar ni hari ini dalam contoh kelas 4A tadi, semua dapat full mark, markah penuh. Tapi bila kita gunakan lagi untuk kelas yang satu lagi, semua pula gagal ataupun semua pula tak capai apa yang kita tetapkan. So di sini tahap kebolehpercayaan yang mungkin boleh dipertikaikan. Itu saya katakan tadi, guru ni kena ambil masa lah untuk memastikan bahawa instrumen itu betul-betul berkualiti. Okay. Yang ketiganya pula ialah saya bagi 4 ya moderator. Yang ketiganya ialah kebolehaksanaan. Jadi instrumen yang baik ini bukan saja berkualiti dari segi kandungan, dari segi teori, tetapi praktikal untuk kita laksanakan. Maksudnya ianya adalah sesuatu yang friendly kepada lapangan. Maksudnya friendly kepada persekitaran, kepada pelajar yang nak kita nilai itu. Maknanya di sini ialah dia bergantung juga kepada pengurusan bilik darjah. Guru kena mahir. Sebenarnya untuk kebolehaksanaan instrumen ni dia tak semestilah kita buat seperti exam dan sebagainya. Okey, dia semua diam. Contohnya. Keluarkan pensel. Itu saja. Tidak. Itu terpulang kepada kreativiti guru itu. Dan kesesuaian masa juga dia perlu ditekankan dalam kebolehaksanaan ini. Kalau kita dah sediakan untuk 20 minit, pastikan instrumen itu memang sesuai untuk 20 minit. Maknanya pelajar tidak tertekan. Memang dia sesuai untuk 20 minit. Tapi kadang-kadang kita buat instrumen itu, kita kata 20 minit. Tapi pelajar 1 jam pun tak boleh jawab separuh soalan itu dengan secara betul ataupun siap sepenuhnya. Siap separuh pun 1 jam pun tak boleh. Mungkin tahap soalan kita itu terlalu tinggi ataupun tidak selari dengan apa yang terkandung dalam DSKP. Dan satu lagi yang penting juga ialah kepelbagaian. Maknanya kita kena pelbagaikan secara ataupun instrumen yang nak kita gunakan. Jangan hari-hari orang kata kita gunakan lembaran kerja, esok lembaran kerja. Lama-lama cikgu ni pelajar panggil cikgu lembaran kerja ni, dia kata. Maksudnya kita kena kreatif untuk menghasilkan instrumen. Boleh Google, boleh cari banyak jenis instrumen yang boleh kita laksanakan untuk kita buat PBD dalam bilik darjah. Dan satu lagi, minta maaf yang kelima, tadi saya kata 4 kan. Satu lagi yang saya baru teringat ini ialah penilaian yang kita laksanakan itu seharusnya ataupun seboleh-bolehnya adalah bersifat autentik. Tahu autentik bersifat autentik iaitu dia berdasarkan kepada situasi sebenar pengalaman sebenar pelajar itu sendiri itu yang pentingnya juga. Kadang-kadang kita bagi sebab kita ni mungkin terlalu mengikut buku ataupun boleh kita katakan terlalu lurus bendul tadi. Dalam di SKP itu dicadangkan aktivitinya bila kita mengajar pengangkutan mesti menggunakan komuter, mesti menggunakan ETS contohnya. Tetapi kita mengajar di pedalaman, pelajar tak pernah tengok pun, dia tengok gambar je. Apa salahnya kita tukar Itu maksudnya instrumen itu, penilaian kita itu bersifat autentik itu saja Tuan Moderator. Saya telah ringkaskan. Mana ulah panjang-panjang lagi, tak cukup masa ni. Saya serahkan balik kepada Encik Faiza. Silakan. Terima kasih Doktor. Aspek yang Doktor cadangkan yang kita perlu lakukan penambahbaikan ialah dari segi instrumen itu sendiri. Perlulah praktikal, selari setting dia, kesahan yang tinggi dan sebagainya lah. Bagaimana pula dengan Cikgu Nuha? Apa yang cikgu rasa paling kritikal yang perlu kita lakukan penambahbaikan? Terima kasih Tuan Moderator. Macam yang kalau nak kata kritikal tu mungkin
bergantung kepada individu lah, macam Ya. di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau kita rasa benda tu selalu kritikal, kita rasa asyik susah je benda tu. Jadinya mungkin kita boleh lebih positif kan. Cuba tanya guru-guru yang lebih senior, kalau okey ke kalau saya buat macam ni cikgu. Macam contoh, tak naklah macam tadi panel yang pertama Dr. Lee ada cakap guru lebaran kerja. Kita tak naklah mungkin minggu ni kita tak payah buat macam tu. Okey, semua bangun, kalau boleh jawab soalan baru boleh duduk. Tu pun boleh juga. Macam-macam cara kita boleh buat. So nak kata terlalu kritikal ni tidaklah sangat. Mungkin yang sebab saya kan baru lagi kan. Kepada yang guru lebih lama loh, rasa mungkin dia orang akan lebih faham tu. Macam tu. Okey, terima kasih. Jadi perlu sentiasa berubahlah. Betul? Sebab kalau kita lihat sistem pendidikan itu sendiri sebenarnya bersifat seperti cecair. Kita tak boleh rigid. Kita kena berubah mengikut situasi. Okey, terima kasih cikgu. Okey, macam mana pula dengan cikgu Sapia? Okey, terima kasih. Okey, bagi saya kritikal tu, okey, sepanjang saya pegang PBD ni, mungkin bagi saya dia bukan benda yang susah, tapi bagi saya dia bukan membebankan, tapi dia menolong saya, dia macam memudahkan saya sebab kalau kita perasan, kalau saya masih lagi menggunakan rekod transit. Okay, rekod transit. Sebab sampai sekarang ni saya masih lagi menggunakan rekod transit sebab yang tu, sebab saya berpandukan dengan rekod transit tu saya boleh menilai murid saya. Jadi dia bukan membebankan saya, dia membantu saya sebenarnya. Itu saya punya pendapat. Tapi sekiranya ada perubahan pun untuk guru-guru ataupun yang bakal guru-guru, kita sebagai guru kita kena fleksibel. Itu saja. Itu nasihat saya sebab kalau kita nak ubah sangat ataupun kita memerlukan satu masa yang lebih lama lagi. Memandangkan murid-murid kita pun dah terbiasa dengan penilaian tersebut, and then guru-guru pun dah terbiasa dengan penilaian tersebut. Jadi kita sekadar menjalankan tugas, and then kita lebih bertanggungjawab dan juga kita memainkan peranan atas jawatan apa yang diberikan dengan kita. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel. Itu soalan terakhir lah untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi sebagai penutup, bahawa pada hari kita faham bahawa pentaksiran bilik darjah ni sebenarnya bukan sekadar satu keperluan kepada sistem pendidikan. Tapi sebenarnya kalau yang kita faham daripada perbincangan yang kita lalui tadi ialah satu perubahan asas dalam cara untuk kita memahami proses pengajaran dan proses pentaksiran itu sendiri, sebab dia perlu bergerak seiring berbanding dengan cara pentaksiran yang kita lalui sebelum inilah. Okey, jadi kekuatan sebenar PBD kalau dapat saya rumuskan, dia bukan terletak pada dasar, bukan terletak pada konsepnya, tetapi terletak bagaimana cara dia dilaksanakan dengan kefahaman, dengan integriti, dengan pertimbangan profesional, dengan profesionalisme guru dalam bilik darjah. Dalam erti kata lain, kita boleh simpulkan PBD bukan sekadar tentang menilai murid, tetapi sebenarnya untuk kita memahami murid kita sendiri yang akhirnya akan bantu proses pengajaran dan pembelajaran kita. Persoalannya hari ini, adakah kita telah melaksanakan PBD sebagaimana yang kita hasratkan? Adakah apa yang kita laporkan kepada ibu bapa, kepada para pemegang taruh benar-benar mencerminkan keupayaan sebenar murid kita? Jika jawapannya masih belum meyakinkan, bermaksud masih ada ruang lagi untuk kita memperbaiki amalan kita sebagai pendidik. Okey, baik, akhir kata daripada saya, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel pada hari ini. Satu perbincangan yang cukup menarik, mencambahkan idea, memberikan inspirasi. Terima kasih Dr. Lee, terima kasih Cikgu Sapia dan juga Cikgu Nuha. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.